Aduh. Kipas, ada kipas. Panjang tak? Ada kipas. Okay. Cantik lah. Max. Ayu. Alah, Daddy ni tak letak shutter lah. Assalamualaikum, saya Zulfan Zabidi daripada ZZ Travel. Okay, setengah tahun kita orang dah tak camping. Kali ni akhirnya dapat camping. Kita camping dekat Tanah Kalumpang 13. Ni tempat dia. Okay, kalau korang masuk daripada situ, ni ada rumah staff. Korang nak beli ais, kat sini dia ada jual ais. Ni dia ada banyak resort lah. Ni kalau korang sampai daripada sana, situ parking dia. Sini parking. Kat sini korang tengok fasiliti dia, sinki dia cantik lah. Dia ada banyak stesen sinki macam ni. Kalau korang tengok komplit lah. Dia sediakan tong sampah, alat benda-benda korang nak basuh, sabun semua dah siap. Plug point ada, lampu ada. Daripada korang masuk, okay, ni tapak 22 dengan 21. Yang ni tak tahu tapak berapa, tapi belakang lah. Okay, ni kalau korang tengok dia sediakan, dia ada 4 wagon macam ni. Korang boleh pakai untuk angkat daripada kereta ke campsite, sebab parking kereta pun jauh sikit kan. Jadi dia sediakan yang ni, tak payah bawa wagon. Ni kalau yang bahagian belakang ni pok-pok redup. Ni tasik. Ni brother Destona kita. Tema yang aku nak ni. Ni tapak tasik tapak berapa ni? 18. Next kita tapak 18. Okay. Ni tapak 19 dengan 20. Antara yang dekat juga dengan tasik, korang nak mancing, tapi dekat juga dengan sungai. Sebelah sana sungai. Tapak aku ni kira tapak aku, tapak 1 dengan 2, 3, 1, 2, 5 kat sini. 3 sini dia sediakan batu kecil. Tu resort dia. Puati lah, selesa tu. At least kalau korang tak nak bawa kemah pun, resort dia pun selesa gila. Okay, dia ada banyak juga dia punya attraction dia. Tengok, aku free ada buayan kat tepi kemah. Okay, ni tapak kita orang, tapak 1 dengan tapak 2 ni wajib sekali ambil wakaf. Tapak 1 kot yang wajib ambil wakaf. Aku tak wakaf dia. Wati terkejut. Depan sungai babe.
Depan sungai ada platform. Ni My hands, close your eyes, with your eyes, I will lepas ni mana swimming pool pun dah kita dah mari tempat dalam. Dah tak ada ni biarkan. Sorry. Ada. Ya, splash. Splash kakak. Fikir sangat. Boleh cekak kaki dekat sana. Ni eh? Wait. Baby can swim. Baby can swim. Yay, baby can swim. Wow. Wow, yay, pandai. Pandai. Dia cecah kaki bila dia. Dia. Sengaja Wow. apa? Bentuk Kali. Ada. duduk nanti dia. Hai. Oh, mana ada 300 ah? Dia milik berat. Kalau ada sayur ke tak? Kalau nak ambil tak? Rasa macam mi goreng kat kedai. Kita dengan lagi. Dia yang pergi tengok. Dengan ayam. Tak dekat tu. Order one. Nak lagi. Nak lagi ke dek? Pakai slipper, pakai slipper. Hai ibu.